Pernahkah anda melihat orang ramai berkumpul dan mengorbankan haiwan ke dalam kawah gunung berapi? Upacara ini dipanggil sebagai Kasada. Ia merupakan ritual tahunan masyarakat Tengger yang menganut agama Hindu di gunung berapi Bromo, Indonesia. Setiap tahun mereka akan berkumpul untuk mempersembahkan korban bagi menghormati Tuhan dan roh nenek moyang mereka. Apa yang menarik tentang tradisi ini, ia berasal daripada kisah legenda Roro Anteng dan Jaka Seger, satu pasangan suami isteri yang sanggup mengorbankan anak mereka demi keselamatan zuriat dan keturunan serta kelangsungan hidup masyarakat. Berasal daripada kisah itu, penduduk-penduduk di sana mula melakukan upacara korban dengan melemparkan harta-harta mereka seperti duit, tanaman dan haiwan ke dalam kawah gunung berapi. Dan upacara ini telah menjadi bukan sekadar kepercayaan tetapi warisan yang wajib diteruskan secara turun-temurun dalam masyarakat mereka. Pada pendapat anda, adakah upacara Kasada merupakan upacara korban yang paling unik pernah ada di dunia? Komen di bawah.